Wahai guru yang saya hormati lagi kasihi, sentuhan kalian, bicara kalian, nasihat kalian akan diingati oleh anak murid kita puluhan tahun lamanya, mungkin hingga ke akhir hayat mereka. Bayangkanlah kata-kata nasihat kalian itu membuatkan mereka menjadi insan yang baik, menjadi anak yang taat pada ibu dan ayahnya, menjadi seorang hamba yang sentiasa patuh pada perintah Tuhannya, menjadi seorang insan yang benar-benar memberikan dirinya untuk agama, bangsa, negeri dan negaranya. Mungkin kita tidak merasakan ini semua, wahai sahabat-sahabat guruku. Mungkin kita merasakan diri kita orang biasa. Pagi kita datang ke sekolah, kita santuni anak-anak murid kita. Tapi tahukah kalian, mungkin ada antara anak murid kita itu yang begitu merindui akan kasih sayang seorang ibu, yang mungkin dia telah kehilangan ibunya di usia begitu muda. Dan setiap hari dia datang ke kelas kita, datang ke sekolah, dia melihat wajah kita dengan pandangan yang penuh sayu. Kenapa? Kerana dia rasa rindu pada ibu dia yang telah meninggalkan dia lama. Jadi wahai guru-guru semua, janganlah kalian beza-bezakan anak-anak itu. Mungkin dia datang ke bilik darjah kalian dengan baju lusuh dan kusamnya, kasutnya yang mungkin berlubang, stokenya yang mungkin koyak, tetapi dia tetap datang. Kenapa? Kerana dia mengharapkan untuk dibimbing oleh kita. Jadi kalian bimbinglah mereka ini dengan penuh kesungguhan dan kasih sayang. Kenapa? Kerana kita tidak tahu, mungkin itulah sebenarnya insan yang Allah titipkan kepada kita, akan kita ajar dalam bilik darjah kita, yang sebenarnya suatu hari nanti menjadi pemimpin yang adil buat semua. Kita tidak tahu ini semua mungkin berlaku. Kita mungkin rasa dia biasa-biasa, tetapi sebenarnya dia insan luar biasa, dan Allah pilih kita untuk menjadi pendidiknya. Allah pilih kita untuk jadi guru dia. Allah pilih kita untuk membimbing dia. Maka kalian adalah insan mulia yang telah Allah angkatkan. Walau mungkin kita tidak dikenali oleh dunia, sebab dunia akan kenal anak murid kita yang hebat itu. Tetapi percayalah, semua makhluk di langit dan Allah pastinya tahu bahawa kecemerlangan dan kejayaannya adalah di bawah didikan kalian semua. Jadi wahai guru-guru yang saya hormati dan kasih sekalian, berikanlah yang terbaik kepada mereka. Izinkan mereka berada di satu sudut di dalam bilik darjah kalian. Mungkin ada anak murid yang datang dengan tidak mampu membayar yuran. Janganlah kalian pisahkan mereka dari kawan-kawannya. Janganlah kalian katakan hari ini adalah hari terakhir kuliah kamu, ataupun hari ini hari terakhir kamu bersekolah di sini. Dia tanya, mengapa cikgu? Kita kata kerana ayah kamu dah lama tak bayar yuran. Dia tanya, cikgu tak bolehkah nanti bila ayah saya ada duit dia bayarkan cikgu? Kita kata dah lama sangat ayah tak bayar yuran. Jadi kalau itu berlaku, hari itu adalah hari paling malang dalam pendidikan kita. Apabila kemiskinan dihukum, dan apabila seorang anak murid meninggalkan bilik darjahnya kerana dia tahu dia dilahirkan miskin, maka hari itu adalah hari hitam dalam sejarah pendidikan dunia. Jadi jangan berlaku di negeri kita Kedah ini. Walau semiskin mana mereka, didik mereka. Walau apa pun berlaku, pastikan mereka mendapat ilmu itu. Pastikan. Kerana percayalah, bukan semua diukur dengan wang ringgit. Bukan semua diukur dengan kepatuhan membayar yuran. Tetapi kita usahakanlah, insya-Allah akan Allah datangkan pertolongan-pertolongan untuk memastikan kita dapat terus berdiri sebagai sebuah sekolah dan seumpamanya. Tetapi yakinlah, anak yang kita terus didik itu insya-Allah dia tiap hari, mungkin tiap malam, atau suatu hari nanti apabila dia menjadi dewasa, mungkin kita telah lupa pun akan dia. Tetapi dia tidak pernah lupa kita, sahabat-sahabat guruku. Mereka tak akan lupa. Kenapa dia kata 40 tahun dahulu aku pernah ke sekolah ini. Dan di sekolah itu aku adalah antara pelajar yang gagal membayar yuranku. Tetapi aku tidak pernah disuruh oleh guruku untuk berhenti. Dan tidak pernah guruku mengeluarkan kata-kata yang mengguris hatiku. Guruku terus tekun mendidik aku. Dan Allah, aku bersaksi bahawa guruku ini adalah insan yang baik. Dan dikata, oh Allah, sekiranya ada pahala kebaikan daripada apa yang aku lakukan, wahai Tuhan, Kau berikanlah kepada guruku.
Sesungguhnya aku terhutang kepadanya akan segala kebaikan dilakukannya kepadaku 40 tahun dahulu. Dan di dalam sujudnya, di dalam doanya, di dalam munajatnya, di dalam tahajudnya, dia sebut nama kita. Jadi wahai para guru, inilah peluang kita sebenarnya. Peluang kita mungkin tidak pada kekayaan dan kebendaan. Peluang kita bukan dalam bentuk yang boleh diukur dengan fizikal, dengan kemampuan kita untuk membeli itu dan ini. Tetapi peluang kita ialah untuk terus melahirkan anak-anak yang hebat, anak-anak yang luar biasa, anak-anak yang punya jiwa.